bertajuk Bilik Hujung Asrama. Kisah ini berlaku di Universiti Awam Pantai Timur. Kisah ini dikongsikan oleh seorang bekas pelajar perempuan. Waktu itu semester baru je bermula. Asrama masih kosong sebab ramai belum daftar masuk. Dia dapat bilik hujung koridor. Bilik nombor A17, mula-mula semuanya rasa normal. Pada malam pertama, dia dengar bunyi kerusi diseret dari bilik sebelah. Dia fikir mungkin senior dah masuk, jadi dia tak peduli. Masuk malam kedua, jam 2.30 pagi, tiba-tiba tok tok tok. Ada orang ketuk pintu. Dia bangun perlahan dan dia menyaut. Siapa? Tak ada jawapan. Jadi dia beranikan diri, dia buka pintu, tapi yang dia nampak hanya koridor kosong. Tempat ni bertajuk Panggilan dari Bilik Mayat. Berlaku di Hospital Kerajaan Selangor. Kisah ini dikongsi oleh seorang jururawat. Masa tu dia kerja shift malam. Jam 1 pagi, hospital pun sangat sunyi. Lampu koridor pun malap. Dia ditugaskan hantar ubat di ward hujung. Untuk sampai kat situ kena lalu bilik mayat. Dengan siapa tu? Adik jawab, nenek tu. Dia kata nak tidur sini. Tak ada siapa. Mereka panggil ustaz. Rupa-rupanya rumah tu dulu tempat orang. Sampai tingkat 7, wanita tu keluar. Pusing. Makcik. Tak ada sesiapa. Lift kosong.